Okey, Assalamualaikum. Nama aku Sumi dan yang berdepan dengan aku ni adalah Mijang. Oh, Mijang pula kan. Mijan animasi, bukan Aman Mijan. Bukan nama Mijan, bukan. Orang confuse. Mijan original daripada Sabah. Aku ada idea topik lah. Aku terfikir tadi apa yang kau cakap kan. Apa pengalaman bagi kau, antara pengalaman yang memalukan bagi kau yang pernah kau jadi dalam hidup kau lah? Pengalaman paling memalukan tidak. By the way, cerita ni berlaku time aku nak balik raya. So time tu ni aku tengah naik flight. Time tu aku sakit perut. Aku macam kenapa time ni pula nak sakit perut? Kenapa tak tadi je sakit perut? Bukan ini sekarang. Pengalaman ni jadi bila? Baru-baru ni ke? Dah lama ke? Ni masih aku rasa aku tengah study pun time tu. Okay. Sebelum aku buat animation lah. So Okay. Time tu aku cakap aku rasa mungkin boleh tahan kot 2 jam lebih, 2 jam setengah kan. Tiba-tiba dia mengulas lagi. Tidak. So aku pergi cari tandas. Time dia tandas tu aku ingatkan aku dah lock tandas. Allah, aku dah tahu cerita nak ke mana ni. Aku ingatkan aku tandas. So aku pun duduk lah. Aku dah tandas keluar semua kan. Time aku tengah mengerang, tiba-tiba ada bunyi pintu terbuka. Ada makcik tu tengok aku. Kita orang berpandangan terus sama lain. Pandang aku, apa pandang dia macam nampak semua. Malu lah. Tak ada. Ya, aku yang malu nak dengar cerita ni. Allah. Lepas tu dia beralih. Dia undur slow-slow. Undur slow-slow. Dia reverse Aku tutup pintu tu slow-slow. Lepas tu aku cuba nak fikir apa yang berlaku Lepas tu kan, bila aku fikir balik kan, aku nampak orang yang tengah duduk di dalam flat tu. Time kita tu buka kan. So macam kita apa, mungkin yang nampak tu makcik tu je. So aku pun pergi buka pintu. Lepas tu keluar, ada bunyi dorang semua gelak tu. Serius lah? Ya, dorang semua gelak. Lepas tu maksudnya pintu tu Sekejap, aku nak faham layout map dia. Maksudnya tandas tu sebenarnya dia menghadap kepada semua orang dalam kapal terbang tu. Yeah. Astaghfirullahalazim. Aku pun time tu buat tak tahu je. Aku just jalan slow-slow pergi tempat duduk aku sebelah adik-beradik aku. Aku just diam je macam tidak. Aduh. Enough about me. Kau pula Sumi ada tak? Okay, ni tak adalah nak kata pengalaman memalukan sangat, tapi tiba-tiba bila aku cakap pasal tandas dan memalukan tadi, aku teringat aku ada satu memori. Okay, kisah ni terjadi masa aku sekolah menengah. Aku pergi ke pusat sains. Aku tak ingat Petrosains ke pusat sains, antara dua tu lah. Tapi masa tu ada satu time ni aku nak ke tandas. Masuk tandas, lepas tu aku pergi toilet. Keluar toilet tu aku nampak ada seorang perempuan ni masuk tandas. Masa tu aku macam ni tandas lelaki, kenapa dia masuk tandas ni kan. Lepas tu aku pun pergi tengok kat depan dan aku macam ternampak logo lelaki dengan perempuan. Aku tak tahu macam mana otak aku brain time tu, tapi aku macam aku mengagak lah yang tandas tu sebenarnya adalah tandas campur. What? Kau betul. Tapi kan aku tak tahu kenapa aku fikir macam tu masa tu tau. Lepas tu aku pun pergi kat cermin, aku basuh tangan, jadi masuk perempuan. Aku rasa macam 3-4 orang perempuan dalam tu. Dan semua duduk sebelah aku, tengok je aku. Macam apa sebab mamat dulu tanda kita orang ni. Dan masa tu aku tak tahu kenapa aku tak boleh nak logikkan otak aku macam bro dah sampai 4 orang ke dekat signboard tu. Itu aku nak cuba logikkan cerita ni. Lepas tu aku fikir tanda kongsi, tanda lelaki perempuan, aku fikir tu. Aku pun keluar sebab aku tengok kat dia signboard tu pun aku macam tak boleh nak logikkan lagi kan. Lepas aku datang balik, lepas tu aku tak ingat, aku dengan kawan aku siapa tahu. Aku pun perasan sebenarnya tandas tu tandas perempuan. Tapi dia letak macam, aku tak tahulah simbol dia tu sebelah-sebelah. Aku pun tak ingat. Aku pun pening tau. Masa tu aku budak lagi, aku pun tingkatan 2. Tak matang lagi. Tingkatan 2 tu dia kena besar. Tak adalah budak sangat kan. Kalau dah darjah 2 bolehlah cakap kan. Aku punya fikiran ni kau ni masih lagi macam toddler. Takkanlah toddler aku masuk tandas seorang-seorang. Mijan nak ke tandas, tak seorang masuk tandas, takkan macam tu. Ini macam dah besar lah juga. Cuma tak, aku rasa macam aku tak fokus sebenarnya. Tapi aku tak faham kenapa aku boleh buat tak tahu bila aku nampak ada sampai 4 orang masuk tandas. Tak ada pula perempuan tiba-tiba nampak aku lelaki. Tak ada pun, macam diam je dia orang. Tapi itulah, itu pengalaman sekolah. Tapi tak adalah malukan pun. Cuma lepas dah tahu tu dia macam malunya. Macam tu lah. Okay, cerita next aku ni pasal memalukan juga. Dan somehow cerita pasal tandas juga.
Masa ni aku tengah belajar dekat college. Time tu pukul 3 pagi aku macam wah, aku dah lama main FIFA. So aku nak pergi tandas sana buang air kecil. Time tu tandas tu lampu dia rosak sebenarnya. Lepas tu aku pun pergi buka seluar. Macam biasa kita ni kan jahil sikit. Kita kencing berdiri. So time aku buka tu, tiba-tiba aku dengar, "Woi, ada orang." Time tu ada orang. Tengok, ya ada orang tengah mencangkung. Ada orang tengah mencangkung dalam tandas tu. Aku tak faham. Kau kencing tu orang ke? Tak, aku belum lagi keluarkan. Just turunkan seluar je time tu. Tak, macam mana kau boleh masuk tandas, kau turun seluar dan kau tak perasan dekat depan kau? Tak faham. Tak, gelap sangat. Time tu gelap sangat. Lampu rosak. Ya Allah, Mijan, kau ni kenapa weh? Kau ni Ada orang. aduh. Sorry. Aduh. Kenapa kau tak? Cangkung. Orang tu tengah buang air. Oh, dia jamban duduk. Jamban cangkung lah, bukan jamban duduk. Cangkung. Oh, sebab tu kau tak perasan sikit sebab dia rendah kan. Tapi dia tak sempat nampak lah masa kau dah lodi seluar tu. Tak sempat tu. Aku mungkin baru nak turunkan je. Ada orang. Ada orang. Aku dekatkan sikit kepala aku nak fokus. Ya, betul-betul orang tu. Dia tengah mencangkung. Itulah beberapa cerita memalukan aku. Assalamualaikum dan selamat pagi, petang, malam waktu korang tengah tengok ni, tak kisahlah kan. Pada 29 hari bulan Mei 2026 ni, aku akan turun dekat event PBA KL menjual buku komik baru aku. Dan juga aku ada mengeluarkan harga promo combo. Dengan promo combo ni korang akan dapat keychain, stiker, buku nota beserta kotak percuma di mana harganya sepatutnya RM48 dipromokan menjadi RM36 sahaja. Dan juga dekat event ni nanti ada t-shirt baru yang akan dirilis, iaitu t-shirt Kembara Nusantara Limited Edition. Dan dengan setiap pembelian combo jumbo, iaitu t-shirt, plushie, komik, combo ataupun tak, Sumi Koko, korang akan dapat paper bag limited edition ni. Combo jumbo je tau, tak ada combo mambo limbo semua. Dan barang-barang lain juga akan dijual seperti Sumi Koko, animal pin, t-shirt Sumi dan juga keychain 6 design dan sudah tinggal beberapa pieces sahaja lagi. Pastikan korang ingat nombor booth aku ni, iaitu S603C di Dewan Tun Razak Aras 3. Lagi satu. Siapa-siapa yang belum pergi tengok teaser trailer Kembara Sumi, pergi tengok sekarang. 3 bulan aku ambil masa nak siapkan tu, tahu tak? Dan aku sangat-sangat puas hati lah. Itu saja. Puas dah promote. Harap kita ada rezeki berjumpa. Thanks korang boleh dengar sampai habis. Jumpa lagi secara fizikal ataupun online sahaja. Dan bye.